So sekarang ni masalah apa ni? Masalahnya sekarang kereta tak ada. Bagi? Yes. Untuk turut naik ke Bukit Bendera? Untuk turun. Turun Bukit Bendera. Berapa lama kita tunggu? Bayar mahal. Bayar mahal? Bayar mahal. Servis slow dah. Aduh. Tak cerita je. Kau pergi rakam je apa yang aku cakap ni. Okey. Rakam dulu. Yang mana? Ramli Sarip. Okey. Aduh. Ramli Sarip tak buat kerja. Guys, saya pun tak tahulah bang. Saya pun dah lupa lah kawan saya berapa ramai. Okay guys. Orang lagi ya. Cukup tak? Ni seorang lagi ni. Nak naik tak? Sana seorang, sini seorang. Johan nak sini. Kau depan, balik duduk situ. Apa benda nak kapal sini? Kau ni apalah? Nanti sama lagi lah. Apa benda lah bang? Aduh. Benda aku kena halau weh. Aduh mak. Aduh. Bang, tumpang bang ya. Tumpang ya boleh ya. A few moments later. Tengah. Sikit je. Okey ya. Ini seat kita. A few minutes later. Okay, sekarang kita berada di Kopi. Kau cakap siapa? dengan kau lah. Kopi hutan lah pada. Okey, tuang. Cuba tumpah. Dia buat pun okey lah. Tarik sikit. Oh, okey. Ini vibe-vibe lepak kopi hutan lah guys. Dan kita masih di mana Zil? Tak ada tisu ke? Bukit Bendera Zil. So kita akan makan dengan ni. So jom kita tengok vibe-vibe kopi hutan. Nak rasa sikit? Wah. Silakan. Meriah amat. Anak dia tidur lah ni vibe-vibe kopi hutan. Dia macam menelis. Uyo. Ui, padu bang Bang, padu. A few inches later. So sekarang ni masalah apa ni? Masalahnya sekarang kereta tak ada. Bagi? Yes. Untuk turut naik ke Bukit Bendera? Untuk turun. Turun Bukit Bendera. Berapa lama kita tunggu? Bayar mahal. Bayar mahal? Bayar mahal. Servis slow dah. Aduh. Tak cerita je. Kau pergi rakam je apa yang aku cakap ni. Okey. Rakam dulu. Yang mana? Ramli Sarip. Okey. Aduh. Ramli Sarip tak buat kerja. Ramai menunggu bagi.